Betul, betul. InsyaAllah. Jadi kepada anda kalau nak dapatkan mungkin dari segi nasihat, dari segi diagnosis, nak tahu apa sebenarnya, boleh terus jumpa dengan doktor. Dan mungkin ada apa-apa awak nak tanya lagi, Kila? Mungkin awak ada yang tak pasti ke? Saya cuma mendoakan semoga lepas ni saya lebih berani untuk berjumpa dengan doktor. Alright, doktor, mungkin last lah nasihat kepada penonton-penonton kita untuk jaga kesihatan. Sebab sekarang ni ramai penyakit, banyak penyakit yang kita tahu kan kat Malaysia. In general lah, in general kepada penonton-penonton. Okey. Yang terbaik sebenarnya ialah bukan merawat. Yang terbaik prevention, mengelak. So kalau kita boleh elakkan, kenapa perlu kita rawat? So ambil langkah berjaga-jaga, ambil gaya hidup yang lebih sihat, rajinlah sikit jaga makanan kita tu. Okey, baik. Itu nasihat doktor, dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doktor tentang nasihat dan juga penerangan dari segi penyakit lemah jantung. Tapi lepas ini